Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah pada kali ini saya Luqman dari Ihsanku akan bersama tetamu kita daripada jauh datangnya daripada Selatan Thai, daerah wilayah Patani, betul ya? Ya, betul Patani. Saya perkenalkan dulu untuk tetamu kita pada hari ini adalah Ustaz Ayub dan juga Abang Habib. Dan masing-masing merupakan kami bawakan khas daripada CAP, Civil Assembly for Peace, NGO di Selatan Thai, yang mana telah mereka ini telah menubuhkan sebuah NGO dan telah memainkan peranan yang penting dalam masyarakat sivil di Selatan Thai lah. Dan pada malam ini kita akan bawakan satu tajuk yang menarik lah untuk tuan-tuan semua, iaitu kita cerita sikit, kita dengar cerita sikit daripada Ustaz Ayub dan serta Abang Habib, apa gerak kerja mereka di CAP, apa yang sedang berlaku di Patani kan, dan juga macam mana anak yatim di Patani ini dibela dan dipelihara lah. Jadi baik, terlebih dahulu saya serahkan kepada Ustaz Ayub untuk perkenalkan diri dan juga Abang Habib. Jadi saya silakan Ustaz Ayub perkenalkan diri. Allah Ta'ala berkatuh. Saya Ayub bin Abdullah. Sekarang ni Timbalan Yayasan Nusantara, ataupun kalau yang bekas juga Director CAP. Ya, Director CAP. Tapi sekarang pun jadi ketua komisi tentang politik, kedamaian dan human right, kemanusiaan. Ya, yang kita kerja di Selatan Thai lah, ataupun di Patani. Okey, baik. Abang Habib, perkenalkan diri dulu sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib bin Mustafa. Sekarang ini tugas di INSAF, Ketua Intellectual of Patani. Satu tugas lagi iaitu Ketua Media Advokasi CAP, Civil Society Assembly for Peace. Okey, baik. Terima kasih kepada dua-dua, itu Ustaz Ayub dengan Abang Habib lah. Yeah. Dan tuan-tuan dan tuan penonton semua dapat tahulah bahawa mereka ni sebuah organisasi yang penting di Selatan Thai, di Patani. Bukan Patani saja ya, Abang Ustaz Patani di Patani. Maksudnya 3 wilayah lah kalau Patani ni, Patani, Nara, Yala. Itu dipanggilkan ya. Mana mereka ni membawa satu message dan satu solidariti yang penting untuk kita, dan kita kena tahu mereka ni adalah masyarakat Melayu. Kita ketahui mereka ni sering disisihkan oleh kerajaan lah, dan mereka ini alhamdulillah dah membawa suara yang penting ke kerajaan Thailand lah khususnya. Jadi baik, kita terus kepada soalan pertama. Kita ubah sikit dialek kita kepada dialek Kelantan, kesesuaian dengan Selatan Thai. Dekat setara. Setara kita mudah faham. Ya, betul. Kita pergi kepada soalan pertama lah. Boleh Ustaz ceritakan sedikit bagaimana gerak kerja CAP, bila dia bermula dan macam mana bergerak sampailah lah ni dikenali di seluruh masyarakat di Selatan Thai. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada pengurusi. Tamunya kita kenalkan CAP. Tapi kita ni semenjak daripada tahun 2007. Tahun 2007 itu kita mulai ada lembaga di lapangan. Di kampung lah. Di Patani itu seperti undang-undang. Undang-undang ataupun yang laginya insau ataupun media. Kita mula lahirkan lembaga-lembaga di Patani. Tapi mengikut isu perempuan, isu langgar hak asasi, bermacam-macam, bergantung dengan isu-isu. Kita lahirkan lembaga-lembaga itu. Selepas pada itu tahun 2019 ataupun tahun 2020 kita diadakan CAP ataupun secara rasminya 2019 lah. Secara rasmi itu 2019 lebih kurang. Tapi belum itu tu
belum nak jadi Civil Society Assembly for Peace ni, kita gunakan nama network. Network ni lebih kurang 3 tahun. 3 tahun saya jadi koordinator. Sebelum itu saya jadi ketua lah. Tak muda lagi lah. Ya. Selepas daripada pulang ke Bangkok, habis master tu, balik ke Patani itu, ditugaskan koordinator ataupun perhubung ni. Ya, kerana semasa tu kita tak gunakan ketua, tak guna presiden. Ya, semasa tu kita guna 3 tahun. Selepas itu tu semasa COVID tu kita bangunkan payung Civil Society Assembly for Peace. Jadi maknanya CAP atau Civil Assembly for Peace ni dia berdaftar di bawah kerajaan lah. Tak, tapi ada lembaga di bawah tu ada daftar dengan kerajaan. Seperti Yayasan Nusantara, seperti Perwani, dan MAC, Muslim Attorney Center. Itu undang-undang. Yang ada 3-4 lembaga itu, ini yang dirasmikan dengan pemerintah. Tapi yang payung itu kerana dia bukan lembaga, tapi dia payung. Untuk kata kita gerakkan dengan strategi, itu kan diperlukan kita lahirkan payung untuk kan gerakkan dengan isu yang lebih kuat lagi. Kerana supaya dengan isu Palestin, macam mana kita nak guna lembaga untuk gerakkan ataupun ada aktiviti dengan lembaga. Kita nak bawa nak ambil Nusantara ataupun nak ambil Perwani, itu tidak sesuai. Itulah kita bergerakkan dengan payung ini. Kita ada misi yang jelas, seperti macam mana kita nak kerjasama dengan anak yatim. Anak yatim pun bukan hanya di selatan Thai saja, bukan di Patani saja, dengan Malaysia, dengan Indonesia, yang mana-mana pun kita akan gabung bersama. Dan solidariti dengan Palestin. Ini pun kita guna isu gerakkan dengan Civil Society Assembly for Peace juga. Mungkin mudah faham je, CAP ni merupakan sebuah payung yang akan memayung ke semua organisasi lah. Betul? Lebih kurang sekarang berapa? Ya, Habib? 29. 29 lembaga di bawah payung. Ada 11 komisi sekarang. 11 isu lah. Seperti pendidikan, education, anak-anak, wanita, perempuan ataupun human right, sebudaya alih, lepas tu kemanusiaan, dan kesihatan dan sosial budaya. Ini mengikut isu yang kita ada di lapangan, yang kita bergerak dengan secara strategi lah. Menarik sebab banyak sangat sebelah ni. Banyak sebelah. Kalau kami di Insaku untuk warna semua kita cover 3 sajalah. 3 teras kita. Tapi mereka ni banyak sebelah kan. Banyak, kerana banyak lembaga juga, 29 lembaga di bawah payung itu. Kalau kita gerakkan satu isu tu, jadi sangat terangkum jadi sebelah. Ya. Okey. Saya tengah ni ustaz kata ustaz sambung master, habis master. Ya, master. Dah master dan sekarang tu ditambahkan PhD lah. Tapi belum selesai lagi. Maksudnya ustaz sekarang ni apa tu master di bidang politik. Ya, bidang politik. Kerana semasa ada di Bangkok, student, mahasiswa dulu itu, saya pun suka dengan aktiviti juga. Semenjak di Bangkok tu, balik ke Petaning ni, banyaklah aktiviti seperti kita buat camp camp siswa bakti, ataupun ziarah ibu-ibu janda, ataupun orang-orang bujang lah. Kalau sini ni panggil apa? Janda. Tu kalau di sana tu orang bujang dah. Orang bujang terlibat dengan konflik lah. Perempuan ataupun wanita yang abang dia ataupun suami dia tu meninggal. Lepas tu balik, lepas tu kita tengok apa orang panggil, nak tengok masyarakat
ibu kerja, anak tak boleh pendidikan, Sekolah lah. tak sekolah. Inilah yang kita macam mana kita akan peduli mereka. Ada satu kes yang paling kuat, satu keluarga, ibu tangan anak 4 atau 5. Ibu tu kerja. Ibu kerja pun benda orang itu yang motong. Dapat tak lebih sampai ke 100 baht. 100 baht ni hampir ke berapa? 15 ringgit lah. 15 ringgit. Tu sebulan? Tu. Satu hari. Satu hari. Anak 4, anak 5. 100 baht ni tak perlulah. Mana sekolah lagi, makan lagi, apa lagi. Itulah yang kita, macam mana kita akan bangunan. Ya. Itulah lahirkan Yayasan Nusantara. Dan satu lagi tu kita lahirkan Perwani untuk peduli ibu-ibu. Dan Nusantara ni kos kepada anak-anak. Dan Izau ni kos kepada anak-anak muda. Yang kita bagikan yang jelas untuk kerja yang jelas. Tidak digabung. Tapi kalau yang awal-awal tahun 2004, 2005 ni kita pening lah. Pening kerana kita semua yang human right pun kita, yang kemanusiaan pun kita juga. Yang buat camp siswa bakti pun kita juga peduli anak-anak. Banyak. Ya. Itulah yang kita bagi untuk jelaskan dalam dalam kerja. Itu yang asal usul yang mana kita lahirkan Civil Society Assembly for Peace. Ya. Okay. Baik, saya menarik Ustaz kata tadi berkaitan dengan masa perang tak? Ya. Boleh Ustaz ceritakan sikit bagaimana wanita ataupun balu janda di sana kematian suaminya akibat perang. Mungkin orang di luar sana ataupun kita punya penonton ni tidak tahu hakikat sebenar kisah di sebalik benda ni lah kan. Ya. Tapi yang biasa tu saya apabila ada interview ataupun ada bicara ni, tiap-tiap kali tu saya bagi tahu konflik di Patani tu lebih kurang 22 tahun. 22 tahun? Ya, semenjak dari tahun 2004 sampai sekarang itu 2 tahun. Tapi sebenarnya konflik ini lebih kurang 100 tahun dah. Semenjak di 1908 ataupun kita undur lagi 1785. Masa penjajahan British. Ya. Tapi kita undurnya tahun 2004 sampai sekarang ni 22 tahun. Dan kita ada kes semuanya 22,000 kes. 22,000 kes. Kes ni seperti tembak, bom ataupun shooting ataupun dimatikan. Ini yang kes yang kuat, yang kes yang kecil semua tu kita hitung lebih kurang ada 22,000 kes. Yang meninggal 7,500 kes yang meninggal. Yang cedera tu lebih kurang 13,000 kes. Dan ibu janda sekarang ni hampir ke 4,000 orang. Dan anak-anak yatim sekarang terlibat dengan konflik ni 3,200 orang. Ya. Masanya apa yang saya faham ya, masanya konflik ni berterusan sampai lah ni ke? Ya, terus sampai sekarang. Yang tahun 2004 sampai sekarang ni yang konflik tu masih continue lah. Yang ada lagi lah. Ya. Apa peranan CAP sendirilah bagi kata mungkin orang kata CAP kata nak lawan kerajaan bukan kan? Bukan. Tapi peranan CAP adalah lebih kepada nak menjaga kebajikan, betul. Kebajikan anak-anak, ibu-ibu yang telah menjadi mangsa ni kan. Kita ni seperti kecil faham mudah-mudah kita ni jadi getok jabatan. Kerana pemerintah susah nak sampai ke lapangan. Kita ni orang menengah untuk bawakan maklumat isu yang apa-apa tu ambil kat sini kerjasama ataupun bagi tahu kepada mereka bagaimana mereka yang sesuai bantu ataupun sesuai yang kerjasama. Ini yang kita kerja semenjak daripada tahun 2007 sampai sekarang. Tu macam-macam lah. Seperti ada seperti pemulihan
Bukan hanya pemulihan anak-anak yang pegawai saja, tapi anak-anak sebelah pihak lagi pun pasti juga dipegawaikan di peduli mereka. Ini yang kita ada komunikasi dengan mereka juga. Kerana konflik ini yang mana pun kita tak mau dilakukan. Tapi apabila dia ada konflik, bagaimana kita nak selesaikan? Betul. Ini dengan cara yang bukan kekerasan. Ya. Ini kita usaha komunikasi tiap-tiap badan lah, seperti sesama NGO, sesama dengan pegawai. Ini kerja kita juga yang mana kita kena komunikasi dengan mereka untuk fahaman bersama. Kerana kita pun dipercayakan kata tak guna kekerasan, lebih baik guna kekerasan. Ini misi yang kita bawa juga. Ya. Okey, baik. Saya percaya apa Ustaz kata tadi, benda yang betul-betul terjadilah kan. Dan dari sudut Abang Habib sendiri, saya percaya Abang Habib ketua apa tadi? Intelektual apa? Intellectual of Patani. Intelektual Patani. Saya percaya Intelektual Patani mungkin ada program advokasi, maksudnya program yang bersifat kesedaran lah kepada anak-anak muda. Dan peranan Abang Habib sendiri lah. Abang Habib kan orang media, betul? Macam mana peranan media tu memainkan peranan yang sangat penting lah kata. Nak tarik orang muda untuk kesedaran berkaitan dengan isu-isu semasa, isu Palestin, isu-isu dengan Patani sendiri. Bagaimana peranan itu terjadi dengan daripada pihak media tu, Abang Habib? Ya, terima kasih ada pengurus ni dah. Mundur sikit klik pada dulu 20 tahun dulu ni berlaku konflik di Patani kan. Sikit sangat yang ada media untuk untuk sebar isu lah. Bawa mari 2011 tu kita mulai pun pelajar-pelajar aktivis ada buat riak dalam universiti tu. Pakat awak media. Jadi nama INSAF, Intellectual of Patani sampai pada hari ini. Misi besar kita semasa tu kita sepa bagaimana isu yang berlaku di lapangan, baik oleh kampung tak ada keadilan tu kita boleh sebarkan. Start semenjak di hari tu kita mula sebarkan. Sebab isu di pusat badan media di pusat ni tak berani turun lagi. Di tempat pun kadang-kadang tu ya orang kebolehan ni ya sikit sangat semasa tu. Kita mula ambil tempat tu. Bawa mari sampai ke 2000 berapa CP ni? 2019. 19? Ya. 2019 kita mula kecek secara mana kita rasa nak sebar isu jadi meliputi sikit. Jadi pusat boleh sebar keluar ke kerajaan sendiri dan keluar negara. Kita mula kecek misi advokasi kempen dalam CAP tu. Mula lahir banyaklah sebelum data ada buat advokasi undang-undang darurat. Sebab banyak banyaklah orang tempat yang kena undang-undang darurat tu sebab melanggar hak asasi. Melanggar hak semasa tu. Mula kempen kita tolak undang-undang ni. Tapi ternyatanya tak boleh. Ya bukan mudah juga tolak undang-undang tu. Bawa mari belakangnya kita mula tengok atas kadang-kadang isu sejuk sebab isu budaya. Kita pernah main 2020 apa Melayu Raya mula? 2022. 22. Start bermula 2022. Ya. Kita mula main isu budaya. Itu mula sebar lagi ada lahir perhimpunan Melayu Raya tu. Isu budaya tu mula hangat di tempat mula tu keluar. Bahawa sampai satu masa tu mungkin kita sebab mungkin sebagai kita tu kita tak sapa lah. Mungkin sebelah lagi silap saya tak. Mungkin himpunan Melayu Raya ni akan ada apa? Ada sebaliknya. Ada sebaliknya. Mungkin tu seperti berklik tengok itu kerja kita sebab mungkin kita kena banyak buat lagi isu. Kalau tengok isu Palestin hari ni kita sebab di tempat pun rakyat masih rasa Ini isu yang perlu diceritakan. Ya. Ya. Tapi kalau tengok media pusat sendiri kurang juga main. Berarti media yang banyak main isu Palestin kita sebab tengok
klik kembali tengok kepada tempat tem Melayu ni banyak mainan ni. Sebab itu kita sebuah media advokasi campaign ni penting lah di tempat tem. Ya. Ya dulu kita ikut bersama dengan kawan-kawan Muslim di Bangkok. Karena mereka yang lebih kuat lagi isu campaign advokasi tentang Palestin. Yang dulu kita bersama dengan dia. Apabila kita ke Patani ni kita usaha ada advokasi juga. Macam mana kita akan bantu saudara-saudara di Palestin. Seperti yang dulu ni kita kumpul dana. Dan yang itu je. Tapi yang lepas ni macam mana kita akan lebih dari kumpulkan dana saja. Tapi kita ada solat hajat yang ataupun kita sebarkan isu lagi kata isu Palestin ni bukan hanya NGO saja, tapi yang rakyat-rakyat di lapangan pun pasti ditahu dan pasti menyokongkan apabila kita ada aktiviti ataupun kita ada isu-isu. Ini yang kita usaha 2 tahun 3 tahun yang lepas. Sama juga dengan Melayu Raya yang tahun 2003. Ya. 2023 kita ada tema tentang itu Palestin adalah saudara kita. Itu yang kita bawa tema itu ke aktiviti Melayu Raya kita. Okey. Mungkin penonton sana mungkin tak tahu apa itu Melayu Raya lah. Untuk penonton semua lah Melayu Raya ni adalah sebuah acara tahunan dia. Ya. Acara tahunan pihak CAP yang mana dianjurkan di Patani. Betul. Ya. Setiap tahun dan sambutan dia memang sangat-sangat menggalakkan betul Dan saya pun difahamkan pada tahun lepas kot. Ada juga orang Malaysia duduk bersama betul. Betul. Di mana sangat meriah dan sangat orang panggil aman, tak ada bantahan apa kan, tak ada kekasaran. Tapi isu Melayu Raya ni telah menjadi satu kerajaan salah anggap kan. Ya. Sampai penganjur utama pun dibawa ke tribunal Jadi saya rasa Melayu Raya bukan satu platform yang sangat bagus kan Yang mana telah mengangkat isu Palestin kan, sampai ada syarahan sajak dan sebagainya. Boleh saya tanya bagaimana Melayu Raya ni tercetus ataupun ideanya Melayu Raya ni diadakan? Kalau Melayu Raya ni kita begini kita sebenar pun semenjak tahun 2017 lagi sebenar pun kita kempen bagaimana kita bagi kepentingan terhadap budaya. Kerana belum ini ni kita tak tahu kata macam mana budaya Melayu petani. Ada satu kawasan, satu keluarga ini pakai baju daripada baju tok ni baju sebelah Arab. Baju tok lah. Baju yang jubah. Jubah. Kat sana tu dia panggil tok. Tok jubah panjang tu. Ataupun kalau di Turki di Pakistan tu baju seperti we dakwah tu. Apa tu lagi? Kuta. Itu yang ataupun pakaian dari Kelantan pun ada. Baju Kelab Lango tapi tak ada samping. Ada samping, ada seluar itu je. Seluar baju sokok. Itu yang macam mana ni Melayu di Patani ini pun bui makna kan Melayu ni bermacam-macam. Berbeza-beza. Itulah kita pun dinilaikan Civil Society Assembly for Peace ni kata kita pasti ada yang jelas tentang budaya Melayu petani. Itulah kita mulai kempen tahun 2017. Macam mana pakaian baju Melayu ni awal-awal tu cacing 3 atau 5 kocek ni 3 atau 2 atau 1 itu dibahaskan. Semasa tahun Pulau Safar. Itu kita dibahaskan. Tapi apabila kita kempen semenjak di tahun 2017 sampai ke 19 itu kita nak kumpulkan tak boleh kerana COVID. COVID tu kita advokasi ataupun kempen ke kampung-kampung ataupun desa-desa. Kita kempen kampung yang mana perlu pakai baju Melayu macam Teluk Belanga dan ada kain samping, mereka pergi ke masjid solat Idul Fitri.
Selepas itu mereka ambil gambar di depan masjid. Dan di depan masjid yang kampung mana-mana pun ambil gambar dan mereka hantar masuk ke page cap. Okey. Ya. Hantar gambar itu masuk ke cap untuk competition lah ataupun kita bertanding lah yang mana kampung mana yang lebih foto ataupun gambar yang lebih cantik, yang lebih Viral. yang viral itulah. Ingat kampung buat Peter Gerbel Ya, sama juga selepas daripada kita kempen itu tu kita akan juga bangunan pintu gerbang. Pintu gerbang di di kampung-kampung di masjid itu salah satu juga lambang Melayu juga. Di kempen juga. Ini pun salah satu juga yang di pemerintah ataupun tentera itu curiga juga. Dengan Itu punya isu. iya, jadi isu juga kerana macam-macam ini adalah kekuatan pihak pejuang lah, macam-macam. Saya kata ini ni orang-orang kampung je, ini ni orang-orang kampung je, anak-anak muda je. Tapi pintu gerbang itu anak-anak muda. Dia buat. Ya buat. Orang-orang tua itu hanya tepi-tepi je. Tapi yang satu bulan Ramadan ini anak-anak muda itu dia selepas daripada solat tarawih, selesai solat tarawih itu mereka buat pintu gerbang, duduk dengan mereka satu kampung 7-8 orang ataupun 10 orang, mereka suka gitu. Tu. Selepas daripada tahun 2019 tahun 2020 kita boleh buat tapi kita buat yang kecil-kecil. Tahun 2020 tu kita buat kecil-kecil di Naro. Di Naro di Sejik Kresik. Ya, kita buat yang kecil-kecil. Ya, turut mengikut wilayah. Tapi apabila tahun 2022 tu kita mulai kumpul satu tempat, satu kawasan di Saiburi di Patani. Kita dari Naraciwat pun datang, dari Patani pun datang, Yala pun datang. Tahun permulaan ni hampir ke 20,000 ataupun 30,000 orang. Penyertaan. Peserta lah. Ikut bersama. Itu asal usul baju Melayu. Baju Melayu yang kita menjelaskan untuk kata kita kena jelaskan identiti kita. Itu je. Itu saja, tak ada isu pun. Ya, tak ada isu yang lain. Kerana kita lihatnya macam mana tidak tu generasi next generasi tu macam mana budaya dan Melayu tanding ni macam mana kita akan hilang. Itulah kita yang mula kempen, mula beri bui kepentingan tentang budaya Melayu petani. Saya rasa tidak beza juga dengan Melayu petani dengan Malaysia pun akan ya semai-semai ya. Saya kata pakaian pun tak di beza sangat. Ya. Okey, Ustaz, satu benda yang menarik lah kalau kita tengok di Patani, Melayu Raya dan Malaysia pun tak ada benda tu. Jadi baik Ustaz, kita sebenarnya kalau kita tengok sini Ustaz, kita ada iftar 1,000 anak yatim Nusantara bersama Gaza lah. Jadi pada tahun ni lah, Ramadan kali ini kita akan bawa bersama Yayasan Nusantara, khasnya anak-anak yatim di Selatan Tai, di Patani khususnya, dia akan bersama dengan kita, akan live stream bersama dengan kita nanti pada 28 Februari. Jadi ni Ustaz, anak-anak yatim di bawah Yayasan Nusantara ni kebanyakannya anak-anak yang masa perang ke ataupun masa dia ada memang anak yatim ke macam mana Ustaz? Ya, kalau di Yayasan Nusantara ni kita ada 3 level. Satu, anak yatim terlibat dengan konflik. Yang ni utama. Kalau kita bagi level grade A lah. Oh, grade A. Grade A. Kalau yang kedua ni anak yatim biasa. Biasa yang meninggal tapi yang A ni terlibat dengan konflik. Itu terlibat dengan konflik. Tapi yang kedua tu anak yatim biasa yang meninggal dengan penyakit lah ataupun aksiden lah. Ada macam-macam. Yang ketiganya fakir miskin.
dah anak makin miskin. Ini yang misi yang dari Nusantara yang apa terhadap anak-anak. Ya, yang mana anak apa Yayasan Nusantara lebih kurang 16 tahun dah yang kita apa kerja dengan anak-anak ni. Sekarang tu hampir 3,200 orang. 3,000 hak bawah. Apa Yayasan Nusantara saja? Iya, ini yang nama anak-anak yang terlibat dengan konflik tu 3,200 orang. Ya, tapi yang apa? Nusantara boleh peduli ataupun bagi apa beasiswa untuk pendidikan ni hanya 200 orang je. Tapi banyak lagi yang belum dapat. Ya, yang belum dapat tu banyak lagi. Tapi kita anak-anak ni mereka tu duduk dengan keluarga mereka. Oh, Ya. maksudnya bukan bawah JKN khas Yayasan Nusantara. Ya. Maksudnya mereka ni anak-anak ni Kerana dengan family dia lah. ya, kerana kita ada undang-undang juga. Kerana kita utamanya kalau anak ini dia mau duduk dengan ibu dia, okey, kita bui dia tu duduk dengan ibu dan kita Thailand lah. ya, dan kita bantu dia. Tapi yang kita ada juga rumah yang apa yang rumah di bawah Yayasan Nusantara sekarang tu ada 7 orang. 7 orang. 7 orang yang apa yang Nusantara itu ikut bersama dengan anak-anak ni. Tetapi yang hal lain lagi tu seperti 100 orang lagi tu kita dia tu bersama dengan ibu-ibu dia, kerana kalau kita bawa ke Nusantara semua tu 200 orang tu banyak lah. Banyak lah. Tapi kita okeylah, utama kali tu kita bagi dia tu ada dengan keluarga tu lebih baik dengan dia ada tempat kita lagi. Kerana dia boleh apa? Terjaga ataupun kasih sayang terhadap ibu kepada anak itu lebih kuat lagi lah kita kata. Tapi kalau ibu dia tu tak mampu ataupun ibu dia tu kerja yang lebih kuat, okey, dia bawa anak tu datang ke Nusantara. Yang itu tugas Nusantara yang kita akan peduli ataupun jaga mereka. Jaga. Ya. Okay, untuk anak-anak ni kebanyakan lah yang Yayasan Nusantara taja ke apa ataupun jaga ni kebanyakan anak-anak umur sekitar berapa, Ustaz? Sebenar pun kalau misi Nusantara ni semenjak daripada lahir satu hari sampai dia akhir balik. Balik. Ya, tapi tapi yang ada di Nusantara 7 orang itu sekolah rendah ni umur berapa? 7 tahun. Ya, 7 tahun sampai ke dia apa high school. Ya. Dan dia apabila universiti tu dia apa ikut universiti lah. Kalau ke Bangkok ataupun ke Indonesia, ke Malaysia itu terserah. Terpulang. Ya. Terserah. Okey, baik. Jadi Ustaz, ialah kami Sangku telah khas menjemput lah mereka ini untuk bersama dengan kami pada 28 Februari ini. Bagi pihak Ustaz, macam mana sambutan lah daripada pihak Yayasan Nusantara dan CIP sendiri yang sudi untuk bersama kami ni? Sebab apa Ustaz, ada perkara yang kita boleh kongsi lah? Ya, sebenarnya pun kita banyak lagi sebenarnya apa kita boleh kongsi isu-isu di petani itu, kerana selepas daripada apabila ada situasi ataupun kondisi konflik, pasti ada isu kemiskinan dan isu pendidikan yang paling rendah, kesihatan yang lebih kuat lah, yang lebih terkait lah. Terkait. Ya. Dan kawasan-kawasan yang tidak cukup infrastruktur. Ya, yang tak sesuai dengan tak ada air, tak cukup makanan bermacam-macam. Itulah kita berasa ini kita boleh kerja sama dengan Insanku, kerana kita akan bantu sesama saudara Islam kita, ataupun saudara sesama bangsa Melayu. Ini saya rasa kita bolehlah
kita akan kerjasama dah, bukan hanya satu misi saja dah. Untuk kata kita boleh menekakkan apa umat dah. Umat ni bui yang tinggi lagi itu kita rasa pun saya rasa pun bukan hanya tugas orang petani saja, tapi tugas yang ya kita sama-sama. Ya. Okey, baik Ustaz. Saya percaya di kita pun sama-sama bahasa Melayu. Bahasa pun sama, tak mirip. Apa kata kita kerjasamalah untuk perkara yang atas kebaikan tak. Wa ta'awuna alal birri wa taqwa wa la ta'awuna alal ismi wal udwan. Tak. Kita bersaling tolong menolong di atas perkara kebaikan dan untuk sama-sama lah kan. Jadi mungkin Ustaz boleh ataupun Abang Habib sendiri boleh cerita sendiri bagaimana perjalanan nanti untuk program di Selatan Thai di Patani nanti untuk iftar 1000 anak yatim. Tarikhnya tepat di mana dan pelibatan lah. Abang Habib. Jadi di sana ni kita kerjasama dengan Majlis Agama Islam Patani. Tepat nak iftar kan dia di Majlis Patani juga. Lebih kurang tu kira dengan tim CAP di sana lebih kurang anak yatim tu 500 orang untuk iftar di situ. Lepas tu ramai ada lagi yang kerjasama ketua majlis dan badan-badan lain lagi di sana. Tok Ime, badan Tok Ime, badan CSO di sana ataupun apa guru-guru tadika. Ya. Itu yang kerjasama dengan kita lah. Ya. Tanggalnya tanggal berapa ni? 28. 28 betul. Ya, 28. Ya, 28 Februari. Ya. Jadinya di sana pun akan ada live stream betul Abang Habib. Di sana pun akan ada live stream bersama-sama dengan kita juga di Kuala Lumpur, kalau di Indonesia di Medan dan insya-Allah Patani di di Majlis Majlis Agama Islam Wilayah Patani. Ya. Sebelum ini pun kita orang panggil iftar ataupun buka puasa dengan anak-anak yatim ni kita setiap tahun kita ada majlis ni. Tapi kita seperti apa kita buka dan orang-orang di Patani lah. Yeah. Yang siapa yang mau bantu okey. Kita open. Kita open register. Kalau daripada kedai-kedai baju yang dapat zakat yang banyak yang apa itu kita bebaskan. Dia tajuk lah. Ya. 1 bulan tu sejak daripada hari yang pertama Ramadan sampai ke akhir Ramadan itu kita sediakan. Kalau kawan-kawan ataupun bisnes dari Naratiwat, okey kita bawa anak-anak di Naratiwat itu ke satu tempat. Okey dia datang. Dan ataupun dia mau anak-anak yatim ke restoran pun boleh juga. Ini yang kita dilakukan selepas setiap tahun tentang iftar bersama dengan anak-anak yatim dan miskin di Patani. Ini pun salah satu juga ni yang lebih awal lah. Yang lebih awal kita akan gabung bersama untuk iftar di antara anak-anak yatim di Patani dan Indonesia ataupun di anak-anak yatim di Palestin juga. Okey, saya dengar tadi ada orang sponsor taja. Jadi di Malaysia kan, di Malaysia ni saya cerita sikit lah. Di Malaysia ni kebanyakan rumah anak yatim ni akan ada slot setiap hari. Ada orang taja setiap hari. Orang ni akan taja, orang ni akan taja. Tak putus. Makan ni tak putus ni. Tapi bulan tu banyak. Sampai kita kena set appointment. Set appointment, okay, saya nak tarikh ni boleh tak? Kata tak boleh tarikh ni. Jadi di Selatan Thai atau di Patani pun begitu juga kah dia punya sambutan tu? Kita usaha begitu juga tapi belum kuat gini lagi kerana yang ada kerana banyak juga yang peduli tempat-tempat yang dak bercara peduli anak yatim tu. Bukan Nusantara saja tapi yang banyak lain-lain itu pun ada yang lain pun kena kawan-kawan di Naratiwat okey mereka pergi ke Naratiwat. Tapi kalau yang mereka kena ataupun tahu kena kita ni Nusantara ni okey mereka datang dengan kita.
Tapi kita okey lah. Yang mana-mana pun okey. Anak-anak yatim di mana pun okey. Kerana itu pun misi kita juga. Ya. Okey. Saya rasa banyak soalan yang telah Ya, biasa. nak tanya. Tapi saya rasa ni macam tak akhir sikit Saya rasa tak akhir lah soalan. Bagaimana Ramadan di sambutan Ramadan di Patani lah. Mungkin setiap tempat berbeza kan. Mungkin Malaysia, yelah kita Melayu sama-sama Melayu, bahasa pun sama. Tapi apa perbezaan ataupun specialnya? Specialnya, istimewanya Ramadan di Patani ni yang orang Malaysia tak tahu. Oh, Patani gitu sambutan Ramadan dia. Gitu. Ada dia punya special dia tu, Ustaz. Apa? Ya, Bi. Spesial di Patani tentang Ramadan ni apa? Makan dia ke? Ataupun dia punya cara sedut. Contohnya mak tarawih sampai subuh semayang. Selesai ibadahnya. Ya, kita pernah decide ataupun pernah buat subuh seperti Jumaat. Semua itu Jumaat. Itu semasa bulan Ramadan. Sepanjang Ramadan. Iya. Tapi tahun yang pertama tu tahun 3 tahun yang lepas itu bukan semualah. Yang pilih itu je, pilih kawasan-kawasan je. Tapi bukan penuh Ramadan. Tapi tahun ini saya rasa pun kita akan mulai awal sampai ke akhir. Subuh seperti Jumaat. Ya, orang-orang muda saja juga. Orang-orang muda juga. Kerana program itu Ada artis juga ya? ya, Ada artis? ya, ada aktif juga. Kerana apa kita sahur bersama dengan anak-anak muda dan kita solat subuh bersama dan kita ada tahlil sedikit sebelum subuh, selepas subuh, lepas tu kita kembali klik ke rumah masing-masing. Yang itu kita campaign juga, kita usaha lakukan juga tentang aktiviti-aktiviti subuh seperti Jumaat. Ya. Tapi bulan lain itu belum kuat lah. Tapi kerana puasa ni semangat lah. Kerana mereka buat pitu kurban lagi. Mereka semenjak. Ya, ada. Buluh pun ada, kayu pun ada macam-macam. Bede besar pun. Bede ni apa nama sini panggil? Mercung. Mercung dah. Bede besar pun ada. Macam-macam lah. Tapi lepas tu sudah dia buat pitu kurban tu, dia akan ada di masjid lagi. Kita akan syuhur ataupun makan sahur bersama. Lepas tu kita solat subuh, lepas tu selesai. Iaitu pun makan pula. Tak tahu. Tapi tak tahu atau sini, kalau sini ni suka seperti ke pasar-pasar gitu, ke nak gitu. Tapi Bazar. Sini bazar. Ya, betul. Tapi kalau di sana tu di dia panggil ke nak tu dah. Kalau sana tu panggil nak. Ya. Nak pasar. Panggil pasar Malay. Pasar Malay tu dah selepas tarawih itu mereka ada ke pasar-pasar, ke kedai-kedai lah. Kalau sini panggil moreh. 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 Dia tu bukan pasar, dia kedai. Ada colek-colek colek. Sama lah sebenarnya. Tapi kalau belum iftar itu buka puasa tu ke pasar-pasar tu ramai juga. Kalau di sana karya ni kalau di Yala, di Tanding, kalau di kedai-kedai tu itulah jam lah kereta tu. Jam. Sama konsep sini. Lebih kurang. Okey, baik. Satu rumpung Satu rumpun Sama. Ada bedi. Ada makan. Ya. Lepas tarawih mana makan lagi? Wajib lah, wajib. Okey, baik. Saya rasa itu setakat ini sajalah untuk podcast kita. Ada habis? Cukup. Ada lagi. Cukup Ustaz Ayub lah. Ada lagi sikit. Apa? Tutup sikit. Cukup Ustaz. Cukup Ustaz Ayub cakap support. Cukup. Cukup. Ya.
Kira kita lah ni kita harapan habis untuk program kita ni. Jadi bagi saya ni alhamdulillah lah boleh kerjasama dengan Ihsanku ni untuk program iftar 1000 anak yatim lah. Agak tak program luar biasa juga sebab supaya Ustaz Ayub duk bagi tu lah. Sebelum ada ni kita buka jadi tempat kecil-kecil ber-30 anak yatim, tapi dia ni kita mulai pun 1000 anak yatim buat live stream sama dengan negeri-negeri lain lagi kita supaya benda baru untuk lahirkan kesedaran untuk peduli anak yatim. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Ustaz, apa Ustaz untuk program kita ni? Ya, program kita ni kita akan terus pergi lagi. Ataupun kita boleh saling membantu kerja ni untuk kita menekakkan orang-orang Melayu ataupun orang-orang Islam kita ni lebih kuat lagi. Kerana yang sama tu saya lihat tu anak-anak yatim di antara Patani dengan Gaza ataupun di Palestin ni yang sama tu, iaitu mereka ada penyakit jiwa. Ini saya rasa ini yang sama. Pasti tahu kerana saya ada kerja dengan anak-anak yatim 16 tahun ni. Mereka takut pun ada. Mereka diam pun ada. Mereka degil pun ada. Dan mereka nakal pun ada. Yang akhirnya sematik puan ni, apa yang dia nak diamkan lama-lama tak boleh, itu sangat pendek itu. Dia tak boleh tahan lama itu. Baca surat itu tak boleh. Dia ada pendek itu. Ada satu kesedihan lah. Iya. Sebab dia anak yatim tu. Ya, kerana dia terlibat dengan konflik. Apabila dia lihat ayah dia meninggal di depan rumah, saya kata ini sama dengan Palestin di Gaza ataupun yang lain-lain. Ini yang kita pasti bawa isu ini kepada kawan-kawan ataupun saudara-saudara kita tu dapat tahu maklumat ataupun informasi tentang isu-isu begini. Kerana anak yatim ni bukan hanya satu kelompok untuk nak peduli mereka, tapi tugas semua yang orang Muslim dan orang Islam yang berada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah tanggungjawab mereka yang pasti pedulikan anak-anak yatim. Tak kira di Patani, Malaysia, Indonesia, Gaza ataupun mana-mana pun, itu adalah tugas kita yang pasti dipedulikan mereka. Ya, itulah kita akan kerjasama lagi ataupun saling bantu-membantu silaturahim untuk kuatkan anak-anak yatim kita ni, bukan hanya di bawah. Kita akan menekat mereka tu lebih kuat lagi. Ya. Betul. Okey, satu harapan dan ulasan yang sangat yang sangat menyentuh lah kan. Sebab kita ketahuilah hakikat anak yatim ni, mereka ni di luar sana self esteem mereka ni rendah. Mereka kadang-kadang terasa mereka rendah diri lah. Rasa aku tak layak benda ni, aku tak ada ayah, mungkin tak ada mak. Sama konsep dia, apa yang dirasai oleh anak-anak di Selatan Thai, terutama di Patani dan Naratiwat. Lebih-lebih lagi mereka bukan anak-anak yang masa konflik, betul Ustaz. Okey, saya rasa itu saja daripada kami. Jangan lupa kami punya program Iftar 1000 anak yatim bersama Nusantara. Nusantara bersama Gaza, bersama 5 negara lah yang akan melibat 5 negara. Saya ulang balik lah yang mana akan melibatkan Malaysia di Masjid Uriah Persekutuan, di Indonesia, di Medan, di Thailand, di Patani. Yang mana 3 negara ni kita akan buat secara live streaming interaktif, dan dua buah negara lagi Kemboja dan Palestin ni di kira sampingnya lah. Dan insya-Allah kita akan berganding bahu bersama dengan negara ini untuk sama-sama kita menjayakan program ini pada 28 Februari ini akan datang. Dan jangan lupa tuan-tuan, puan-puan, akak-akak, abang-abang di luar sana, para penonton, untuk sama-sama dengan kami di program ini
pada 28 Februari dan stay tune insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Ayub dengan Abang Habib pada malam ini, pada kali ini, podcast untuk kali ini. Dan sekian saja itu pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.